Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 2 ingin membentangkan tajuk cabaran pelaksanaan cerapan hilal di Malaysia, yakni antara sains dan juga keputusan syarak. Baik, nama saya Muhammad Hamizan bin Bahtiar, nombor matriks 080437. Kita akan masuk ke dalam subtopik yang pertama, yakni pengenalan. Seperti yang kita ketahui, kalender hijrah digunakan dalam menentukan pelbagai ibadah umat Islam, yakni seperti Ramadan, Aidilfitri, Aidiladha dan juga haji. Jadi, bagaimana kita hendak memastikan penentuan awal bulan hijrah ini? So, penentuan awal bulan hijrah ini dibuat melalui cerapan hilal, yakni ruqyah dan kaedah hisab. Seperti yang kita ketahui di Malaysia mengamalkan gabungan ruqyah dan hisab bagi memastikan penetapan penentuan awal bulan hijrah ini. Jadi, pelaksanaan cerapan hilal ini melibatkan aspek saintifik dan juga pertimbangan syarak. Dalam tajuk ini terdapat beberapa cabaran mengenai pelaksanaan cerapan hilal di Malaysia. Jadi, tanpa melengahkan masa lagi, mari kita menyelusuri tajuk ini ataupun cabaran pelaksanaan cerapan hilal di Malaysia. Nama saya Muhammad Alif Aiman bin Muhammad Faisal, nombor matrik 079678. Jadi, secara konsepnya, tajuk ini membincangkan pelaksanaan cerapan hilal di Malaysia sebagai satu proses yang menggabungkan dua dimensi utama, iaitu sains dan syarak. Dari perspektif sains falak, cerapan hilal melibatkan penggunaan hisab, data astronomi dan teknologi moden bagi menentukan kedudukan serta kebarangkalian kenampakan anak bulan dengan tahap ketepatan yang tinggi. Walau bagaimanapun, proses ini turut berdepan dengan pelbagai cabaran seperti faktor cuaca, keadaan atmosfera dan keterlihatan hilal yang boleh mempengaruhi hasil cerapan. Dalam masa yang sama, penentuan permulaan bulan Islam bukan sekadar berasaskan pertimbangan saintifik, bahkan perlu memenuhi ketetapan hukum syarak dan diputuskan melalui autoriti yang diiktiraf. Oleh itu, pelaksanaan cerapan hilal di Malaysia memerlukan penyelarasan yang seimbang antara ketepatan data astronomi dan prinsip-prinsip syariah bagi memastikan keputusan yang dibuat bukan sahaja tepat dari sudut sains tetapi juga sah dari sudut hukum Islam serta diterima oleh masyarakat. Ringkasnya, cerapan hilal di Malaysia bukan sekadar melihat anak bulan tetapi melibatkan gabungan ilmu sains dan hukum syarak bagi menentukan permulaan bulan Islam dengan tepat dan teratur. Untuk metodologi kajian pula, kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui kaedah kajian kepustakaan dan analisis dokumen. Data diperoleh daripada sumber sekunder seperti buku, artikel, jurnal dan dokumen rasmi JAKIM yang berkaitan dengan cerapan hilal dan ilmu falak. Data kemudian dianalisis menggunakan kaedah analisis kandungan bagi mengenal pasti tema-tema utama seperti sains falak, faktor semula jadi, keputusan syarak dan penyelarasan antara sains dan syariah dalam menentukan awal bulan Islam. Kita ke slide yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Fahim bin Muhammad Khairi, nombor matrik 080411. Pada hari ini, saya akan berkongsi akan cabaran yang dihadapi ketika melaksanakan cerapan hilal di Malaysia. Yang pertama, cabarannya ialah faktor cuaca dan keadaan atmosfera di Malaysia. Seperti mana yang kita tahu, Malaysia beriklimkan khatulistiwa dan hujan tropika. Oleh itu, cuaca di Malaysia ini seringkali lembap dan boleh berlaku hujan yang tidak menentu. Perkara-perkara tersebut dapat menghalang ketika kita ingin melakukan aktiviti cerapan, kerana dengan cuaca yang tidak baik, ia akan menyebabkan imej yang kita lihat bulan pada waktu itu kabur dan tidak jelas. Oleh itu, apa yang boleh kita lakukan untuk membendung masalah ini adalah dengan membina lebih banyak pusat cerapan. Sekiranya pusat cerapan di Terengganu ini cuacanya tidak baik, kita boleh merujuk pusat cerapan di negeri-negeri lain. Jadi itulah cabaran pertama yang akan dihadapi dalam pelaksanaan cerapan hilal di Malaysia. Baiklah, kita teruskan dengan cabaran yang kedua, iaitu perbezaan antara hasil cerapan fizikal dan juga pengiraan astronomi. Hal ini berlaku apabila
pengiraan astronomi iaitu hisab dan juga cerapan ru'yah tidak tepat, tidak sama, di mana boleh berlaku pengiraan astronomi telah menunjukkan bahawasanya pada malam cerapan itu dah boleh lihat anak bulan. Tapi apabila melakukan cerapan fizikal, kita tidak nampak anak bulan itu atas faktor cuaca tadi. Dan boleh juga berlaku apabila ada individu ataupun kumpulan yang telah menyatakan bahawasanya anak hilal sudah pun terlihat, tapi jika mengikut pengiraan hisab, ia belum lagi mencapai tempoh untuk kita buat cerapan itu. Jadi di Malaysia kita mengamalkan konsep imkanur ru'yah, yang di mana kita menggunakan pengiraan astronomi ini untuk menentukan kebolehan untuk kita melakukan cerapan. Manakala ru'yah, cerapan hilal ini bagi menentukan kemasukan bulan tersebut. Jadi mengikut Fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam, sekiranya hilal tidak dapat dilihat akibat cuaca seperti litupan awan, sedangkan pengiraan falak menunjukkan hilal memenuhi kriteria kebolehanampakannya, maka data hisab boleh digunakan bagi mensabitkan permulaan bulan hijrah. Perkara ini menunjukkan usaha mengharmonikan tentukan syarak dengan ketepatan sains astronomi moden. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zul Syahmi Guzul Bakri. Nombor matrik 080296. Baiklah, kita akan ke cabaran yang ketiga, iaitu perbezaan pandangan ulama dan ahli astronomi. Dalam ilmu falak, cabaran utama cerapan hilal ialah perbezaan pendekatan antara ahli ulama dan ahli astronomi dalam menentukan permulaan bulan hijri. Sebagai ulama menekankan kaedah ruqyah, iaitu berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan umat Islam berpuasa dan berhari raya apabila melihat anak bulan. Sebaliknya, ahli astronomi menggunakan hisab falak yang berasaskan pengiraan matematik dan data astronomi bagi memastikan kedudukan hilal dengan ketepatan yang tinggi. Perbezaan ini menjadi lebih ketara apabila data astronomi menunjukkan hilal berada di atas ufuk tetapi tidak dapat dilihat akibat faktor cuaca, pencemaran udara atau ketebalan atmosfera. Ahli astronomi mungkin menganggap hingga hilal telah wujud secara astronomi, manakala sebagai ulama masih mensyaratkan kita melihat anak bulan dengan penglihatan yang sebenar. Kemudian cabaran yang keempat, iaitu cabaran teknologi dan ruang sanitasi yang perlu dijaga dengan rapi. Perkembangan teknologi falak seperti teleskop berkuasa tinggi, kamera CCD, sistem perimejan digital dan periset astronomi telah membantu meningkatkan kebolehlihatan hilal. Namun begitu, penggunaan teknologi ini memerlukan kos yang tinggi, penyelenggaraan yang berterusan serta kepakaran teknikal yang mencukupi. Kegagalan peralatan berfungsi dengan baik boleh menjejaskan ketepatan cerapan. Selain itu, keadaan lokasi cerapan juga memainkan peranan penting. Tapak cerapan perlu bebas daripada halangan seperti bangunan tinggi, bukit dan pencemaran cahaya. Faktor atmosfera seperti jerebu, awan tebal, kelembaban yang tinggi dan pencemaran udara, malah hujan yang sedikit pun turut mengurangkan kejelasan hilal yang sememangnya sangat nipis dan malam. Oleh itu, pemilihan lokasi strategik serta penyelenggaraan kemudahan cerapan yang baik merupakan cabaran berterusan dalam pelaksanaan cerapan hilal di Malaysia. Itu saja daripada saya. Carangan yang boleh dibuat untuk pelaksanaan cerapan di Malaysia ialah negara kita boleh menambah bilangan lokasi cerapan yang lebih strategik. Malaysia sering menghadapi masalah cuaca seperti awan tebal dan hujan yang boleh menghalang proses cerapan hilal. Oleh itu, penambahan lokasi cerapan di kawasan yang sesuai seperti kawasan tinggi atau pesisiran pantai dapat meningkatkan peluang untuk melihat hilal. Jika satu lokasi gagal membuat cerapan akibat cuaca teruk, lokasi yang lain masih boleh menjalankan cerapan dan memberikan data yang diperlukan. Langkah ini dapat membantu memastikan keputusan penentuan awal bulan Islam dibuat dengan lebih tepat dan meyakinkan. Selain itu, negara kita juga boleh meningkatkan pendidikan dan kesedaran masyarakat. Hari ini kerana ramai masyarakat yang masih kurang memahami proses penentuan awal bulan Islam,
dan menganggap ia hanya bergantung kepada penglihatan semata-mata. Oleh itu, pihak berkaitan boleh memperbanyakkan program pendidikan, ceramah, seminar dan perkongsian melalui media untuk menjelaskan kaedah serapan hilal yang digunakan di Malaysia. Dengan pendedahan yang lebih meluas, masyarakat dapat memahami bahawa penentuan awal bulan Islam mengambil kira gabungan antara ilmu falak, moden dan hukum syarak, sekaligus meningkatkan keyakinan terhadap keputusan yang diumumkan oleh pihak berkuasa agama. Nama saya Afif Izzuddin bin Sufyan, nombor matriks 080446. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang cadangan dan penambahbaikan masa depan yang ketiga dan yang keempat. Baiklah, yang ketiga, peniadaan modul latihan bersepadu untuk pegawai falak. Ini disebabkan keputusan cerapan sangat bergantung kepada kemahiran individu yang bertugas di lapangan. Pihak berkuasa agama perlu menyediakan modul latihan teknikal yang standard dan berkala bagi memastikan setiap pegawai cerapan mempunyai tahap kecekapan yang sama dalam mengendalikan peralatan serta mentafsir data hilal. Yang keempat, memperkukuh peranan jawatan kuasa penasihat falak antara sains dan syarak. Kerjasama erat antara ahli astronomi dan ulama falak adalah kunci utama untuk menterjemahkan data saintifik ke dalam keputusan hukum yang boleh diterima umum. Dengan cara ini, kita dapat menyelaraskan perbezaan perspektif antara sains dan syarak dengan lebih harmoni dan profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bergerak ke yang terakhir. Kesimpulan kepada topik kita ini, ada dua perkara utama yang ingin kami gariskan. Pertama, mengenai gabungan sains dan syarak. Kesimpulannya yang kita sedia maklum, penentuan awal bulan Islam di Malaysia ini adalah sangat unik. Ia bukan sekadar kita berdiri sahaja dan melihat anak bulan di langit semata-mata. Sebaliknya, ia adalah satu bentuk gabungan yang sangat mantap antara ketepatan sains astronomi dan juga tuntutan hukum syarak. Kedua-dua elemen ini saling melengkapi bagi memastikan keputusan yang dibuat adalah tepat. Yang kedua, bagaimana kita mendepani dan mengatasi cabaran. Memang tidak dinafikan. Kita berdepan dengan pelbagai cabaran seperti faktor cuaca yang tidak menentu, jurang teknologi maupun perbezaan pandangan antara ahli astronomi dan para ulama. Namun begitu, semua cabaran ini bukanlah jalan buntu. Kita perlu faham bahawa kesemua cabaran ini boleh kita atasi dengan adanya perancangan yang lebih teratur, komunikasi yang berterusan dan kesepakatan antara semua pihak yang terlibat. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.